Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mendengar suara saya tak? Tak, sebab saya seorang. Saya kena tengok kedudukan mic. Clear? Okey. Dan ini clear tak? Sekejap. Dengar sekarang. Sabar sekarang. Ini clear tak? Dengar tak? Okey, Alhamdulillah. Dia menyala. Okey, hijau dia dah tukar biru. Okey, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sorry, hari ni kelang kabut bahasa seorang. Hari Sabtu kan. Sebab sepanjang bulan Julai kita tak bercuti sehari pun. Jadi saya kena bagi tim saya cuti pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi hari ni ada peristiwa penting. Terutama semalam saya tunggu tapi tak ada orang tanya. Berarti saya yakin ramai yang mungkin tak perasan. Saya tunggu dengar. Ada yang perasan tak kata ada peristiwa penting yang saya patut explain pada tuan-tuan? Siapa yang tahu kata ada apa peristiwa penting yang baru berlaku 24 jam yang lalu, besar dan perlu dijelaskan kepada tuan-tuan. RCI saya tak campur. RCI tuan-tuan baca tu dia dah termasuk dalam local issue semalam orang tanya. Dah rotate dah? Oh, Spain Maghribi border. Bukan Spain Maghribi border, orang salah faham tu. Dia adalah Spain border. Cuma orang lompat masuk ke dalam bahagian wilayah tanah yang sebenarnya milik Sepanyol waktu mereka merdekakan Morocco. Tanah tu adalah tanah Sepanyol. Cuma pelarian-pelarian daripada utara Afrika masuk ke dalam bahagian tu dan dia menyeberanginya dengan 9 angka kematian. Kalau tuan-tuan nak faham Spain dengan Maghribi tu yang tuan-tuan salah faham tu, tuan-tuan pergi je ke FB, tengok Ahmad Faisal. Ahmad Faisal jelaskan. Ahmad Faisal jelaskan dengan Ukraine attack Iran tak? Ukraine attack Iran. Sudah saya jawab banyak hari dah 5 hari sudah. Ukraine bukan attack Iran. Ukraine menyerang 2 kapal board of peace. Terima kasih. Ada orang ambil berat bahawa secara kenyataan media di mana Hamas bersetuju untuk 15 perkara dalam perjanjian pelaksanaan fasa 2 Board of Peace ataupun Badan Pentadbiran. Saya kena fokus, nanti saya keliru dengar lu saya jelaskan. Nanti bila saya tanya soal jawab, tuan-tuan jawab, ni benda baru. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Saya tu dekat kat sini pula. Ya, tuan-tuan dengar dengan tenang, dengan perlahan supaya dia tuan-tuan tak complicated. Saya banyak yang akan tanya Hamas. Ini saya nak jelaskan tentang kedudukan saudara faham peralihan kuasa pentadbiran, kedudukan Hamas dan juga kedudukan Badan Pentadbiran NJAG, Badan Pentadbiran Gaza. Baik. Semalam telah dikeluarkan draft perjanjian fasa 2, bukan draft perjanjian, klaus perjanjian fasa 2, 15 perkara yang sebaik saja dia dikeluarkan. Hamas telah menyatakan mereka bersetuju dan Israel juga mengatakan mereka bersetuju. Tapi draft resolusi yang ni 15 syarat ni kedua-dua pihak ada 14 hari untuk menjawab. Untuk tuan-tuan faham, satu adalah penyerahan senjata oleh pihak Hamas. Berarti Hamas disarm. Jadi tuan-tuan kena faham fasa dulu perjanjiannya. Hamas bersetuju menyerahkan kerajaan yang akan mengambil alih pentadbiran Gaza di bawah pimpinan Ali Sha'ad, seorang teknokrat, dan juga 14 kabinet yang dilantik di kalangan rakyat Palestin yang akan mula mentadbir Gaza dalam peralihan perjanjian 3 tahun. Dia dah tak pakai 2+1, dia tu letak 3 tahun. Dalam klaus ini adalah Hamas menyerahkan pentadbiran. Berarti Hamas tidak dibubarkan. Dia kekal sebagai parti politik yang berdaftar dan telah pun bertanding pilihan raya pada tahun 1962. 1962 dan bertanding pilihan raya pada tahun 2006. Yang kedua dalam perjanjian ini, pertama saya jelas belum pergi detail. Hamas menyerahkan senjata kepada pihak pentadbiran baru Gaza. Berarti tiada bentuk senjata Hamas yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, sama ada Israel ataupun
pihak luar sama ada Mesir atau diserahkan terus kepada mana-mana pihak yang lain. Jadi pihak yang akan menerima penyerahan senjata Hamas adalah pentadbiran baru yang diketuai oleh Ali Sha'ad. Israel akan berundur penuh daripada tanah Gaza. Fasa pengunduran akan didetailkan. Kita tunggu 14 hari ketika semua syarat ni dipersetujui, dan kita akan tunggu fasa dia. Di mana fasa ini yang disebut 3 tahun bukan pengunduran. 3 tahun ini adalah pembangunan semula Gaza yang terangkum dalam perjanjian dulu yang saya bagi tahu pada tuan-tuan, yang akan membabitkan biaya kira-kira 200 bilion USD, di mana 60 bilion telah dijamin oleh negara-negara Arab yang ingin membantu, manakala baki akan disumbangkan oleh negara-negara yang menyokong perjanjian ini, termasuk sebahagian besarnya adalah negara-negara Kesatuan Eropah. Dalam perjanjian ini akan ada satu penyerahan pentadbiran penuh Palestin kepada rakyat Palestin, di mana dia hanya membabitkan Gaza. Kita tak cakap dengan tebing barat. Berarti nanti tuan-tuan kata pembunuhan selalu berlaku di tebing barat. Semalam waktu perbincangan ni kita adakan di tebing barat terus ada serangan, iaitu serangan yang membawa kepada tangkapan secara berbeluasa orang-orang yang berada Palestin yang berada di tebing barat, pembunuhan, perampasan tanah. Kerana perangnya berlaku di Gaza, jadi fasa penyelesaian adalah di Gaza. Fasa penyelesaian ni kita akan tengok lebih detail daripada hari ke hari, iaitu pertama 14 hari ni kedua-dua pihak akan melihat detail benda ni. Kemudian akan mula berkompromi bagaimana dalam tempoh 15 perkara ni nak dipenuhi. Sama ada Israel akan berundur daripada garis kepungan sekarang 14 hari pergi garis kedua, 14 hari garis ketiga dan keluar sepenuhnya. Kita tak bincang hari ni kerana kita menunggu 14 hari ni setelah 15 syarat ini diperinci di mana kedua-dua pihak dah setuju, dan kemudian bagaimana melaksanakannya. Apabila Hamas tidak lagi mentadbir dan Hamas menyerahkan senjata, Hamas kekal sebagai parti politik. Berarti dia tidak dibubarkan. Tuan-tuan mesti faham, menyerahkan pentadbiran kepada Ali Sha'ad dan juga Badan Pentadbiran Gaza dan menyerahkan senjata. Senjata. Jadi penyerahan senjata ni kalau kita nak ambil lebih mudah lah, penyerahan senjata sayap Hamas, iaitu Al-Qassam. Tapi dah semua main perkataan Hamas, maka kita fahamkanlah dalam clause perjanjian pun sebut Hamas. Jadi Hamas akan serah. Dengan penyerahan ini akan membolehkan fasa-fasa dalam pentadbiran membentuk Gaza baru akan dilaksanakan. Kita akan lihat bahagian mana kemudiannya akan disebut bahagai pintu yang akan dikawal oleh pihak pengaman bagilah semua laluan masuk ke Gaza, kerana Gaza akan mentadbir wilayahnya sendiri mengikut undang-undang yang dipanggil sebagai undang-undang dalam pentadbiran Palestin. Berarti pintu Rafah, Karem Abu Shalom, Nek Zarem akan menjadi pintu yang tak lagi dikawal oleh pihak Israel. Tapi dia bukan berlaku 14 hari daripada sekarang. 14 hari yang ada sekarang adalah kedua-dua pihak melihat perjanjian ni. Sebab perjanjian ni masih lagi, saya nak bagi tanda faham macam mana, dia telah dipersetujui oleh kedua pihak. Cuma pelaksanaannya, mekanisme dia panggil 14 hari ni, kedua-dua pihak bertimbang matang, 3 bulan Israel keluar, berapa pantas tu kita akan lihat kemudian. Di mana perjanjian ni Amerika Syarikat, Qatar, Mesir, Turki dan ada UAE, kerana UAE akan menjadi negara perdana utama, salah satu negara perdana utama pembangunan semula Gaza. Dia berada sebagai salah satu kumpulan yang memegang apa yang dipanggil pemegang taruh bagi perjanjian ini. Bagaimana kita boleh kata Israel bersetuju? Kerana dalam pertemuan Benjamin Netanyahu dan juga Donald Trump, inilah yang ditunjukkan kepada Israel. Berarti sebelum dikeluarkan semalam. Jadi 4 hari yang lalu, pihak Israel melalui Benjamin Netanyahu sendiri telah melihat perjanjian ini. Kemudian saya dah bagi tahu pada tuan-tuan ada satu peristiwa berlaku di Mesir yang kita tak dapat laporkan detailnya, di mana Qatar, UAE, Turki, Mesir selaku tuan rumah bersama dengan pemimpin Hamas telah mengadakan pertemuan di Mesir. Berarti Hamas juga melihat perjanjian ni, syarat perjanjian ni di Mesir. Kemudian tak ada berita hinggalah semalam diumumkan secara rasmi dengan disiarkan detail. Kalau tuan-tuan nak baca detail perjanjian ni, nanti lepas saya live ni tuan-tuan boleh baca lah. Detail ni dikeluarkan secara terperinci yang saya sempat baca semalam, Time of Israel. Yang saya terperinci saya sempat baca, tetapi dengan klaus-klaus yang lebih terhad saya baca di Al Jazeera. Terperinci saya boleh baca, tetapi dengan klaus-klaus terhad saya baca di Reuters. Tapi saya jangka hari ini semua orang dah keluar klaus yang detail lah. 15 perkara ni tidak menjadi rahsia, memang tujuan
disebarkan adalah bagi membolehkan semua orang faham hala tuju perjanjian fasa 2 ni. Baik, tuan-tuan akan tanya sama ada dia boleh dipercayai ataupun tidak. Ia adalah perkataan yang saya sebut ketertiban. Kalau ikut peraturan, dia boleh dipercayai kerana dia berfungsi mengikut resolusi 1803 yang dibentangkan oleh Amerika dan telah diluluskan oleh 13 negara yang menjadi anggota Majlis Keselamatan dengan 2 negara mengundi sebagai berkecuali, iaitu China dan juga Rusia. Apakah bahagian yang paling penting dalam perjanjian yang kita nak? Perjanjian ini bahagian penting adalah fasa pertama adalah membenarkan terak bantuan yang tidak lagi disekat oleh Israel sepenuhnya memenuhi syarat keperluan yang ada di Gaza. Satu adalah mengatasi kebuluran, kekurangan makanan. Kedua, bekalan perubatan. Yang ketiga, pembinaan rumah sementara. Dan yang keempat, pembukaan sementara sekolah-sekolah yang ada kepada pihak Gaza. Kemudian jangka panjangnya adalah membina Gaza moden, iaitu sebuah Gaza yang dirancang untuk tidak lagi kembali kepada Gaza lama. Apa itu Gaza lama? Gaza lama ni kekal sebagai kawasan yang terkepung. Israel kawal pintu masuk sempadan dan hanya 600 trak bantuan yang datang daripada seluruh dunia yang menaja Gaza sejak 1963. Proses ini membolehkan Gaza ada kuasa ekonomi dia sendiri. Ini bahagian yang tuan-tuan mesti faham. 3 tahun ni diceritanya bukan undur dan Gaza balik seperti sedia kala. 3 tahun ini juga membenarkan Gaza menerima pelaburan di antara pihak yang telah menjanjikan pelaburan ke atas Gaza selain daripada negara-negara penaja perjanjian, dan juga Gaza telah menerima jaminan daripada Kesatuan Eropah. Mereka juga akan mendapat pelaburan daripada Eropah kerana Gaza yang menjadi sebahagian Palestin. Baik. Apa respon daripada negara-negara Arab? Saudi dan juga Qatar UAE meminta perjanjian ini membawa kepada Palestin merdeka 3 tahun daripada sekarang. Tapi adakah klaus ini ada dalam 15 perkara ni? Klaus ni tak ada dalam 15 perkara. Tapi klaus ini ada dalam resolusi 1803 di mana selesaikan dahulu bahagian Gaza dan kemudian keamanan tercapai, kemudian barulah sekiranya keadaan menjadi okey, 2 tahun jadi okey, proses menuju Gaza merdeka akan dibentuk. Resolusi 1803 ni resolusi siapa? Dia adalah resolusi yang dibentangkan oleh Amerika sendiri. Di mana negara-negara anggota yang berada dalam Majlis Keselamatan pada waktu itu 13 negara menyokong. Cuma yang enggan menyokong dipanggil berkecuali lah dalam kes ni adalah Rusia dan China. Ini pattern biasa. Apakah Rusia dan China tidak menyokong? Tidak. Dalam tradisi United Nations, sekiranya draft ni datang daripada China dan Amerika dia setuju, tapi dia akan berkecuali kerana budaya mereka lah tidak saling menyokong satu sama lain bagi draft-draft yang menunjukkan kepentingan pihak lain. Walaupun yang satu ni bersetuju, dia akan berkecuali. Berkecuali artinya tanda setuju. Tetapi tidak menyokong kerana mereka ada basic memecahkan kuasa dan menunjukkan monopoli mereka dalam United Nations. Dalam draft ni juga disebut bahawa proses Gaza untuk membina pasukan keselamatannya akan dibantu oleh negara-negara yang akan dibenarkan masuk untuk menjamin keamanan. Yang mana tuan-tuan telah lihat sebelum ni Indonesia antara negara yang mahu menawarkan bilangan angkatan tentera dan juga pihak polis yang paling banyak. Tapi tak diputuskan dalam perjanjian ni kerana dia akan keluar lagi satu pula. Siapa yang akan dibenarkan masuk. Setakat ni negara yang paling rapat untuk dikatakan memulakan kemasukan 200 orang tentera mereka adalah Uganda dan juga Morocco. Kerana Morocco ada hubungan baik dengan Israel dan Uganda ada hubungan baik dengan Israel dan kedua-dua ada hubungan baik dengan Palestin dan negara-negara Islam yang juga negara penaja perjanjian ni. Tapi besok, lusa kita akan dengar lebih penuh. Kerana ini adalah 15 perkara yang dipanggil sebagai inilah perjanjian. Pelaksanaannya nanti akan perlahan-lahan. Nak laksanakan bahagian 4 iaitu kemasukan tentera asing bagi menjadi pasukan pengaman yang akan membantu. Siapa? Dan fungsi pasukan ini dia akan bekerja untuk melindungi sempadan Gaza saja. Berarti mereka akan berada dalam seluruh sempadan yang diputuskan sebagai wilayah Gaza. Manakala untuk melaksanakan peraturan-peraturan di Gaza akan dilaksanakan oleh polis Gaza baru yang akan dilantik. Yang akan dilantik oleh pihak yang sedang mentadbir Gaza sekarang. Jadi kalau tuan-tuan lihat, inilah 15 perkara yang saya brief dengan tuan-tuan. Semalam saya tak brief langsung sebab saya belum tengok perjanjian tu. Cuma Hamas telah mengatakan dia telah bersetuju. Baik. Timbul, siapakah Hamas? Yang mana baru masuk nanti tuan-tuan akan kata Hamas ni tak setuju, Hamas ni bersetuju. Tidak. Hamas hanya ada satu saja. Di mana 69 kepimpinan tertinggi Hamas telah membuat keputusan pada minggu lalu.
di mana pengundian telah dibuat dengan 35 undi dimenangi oleh Khalil Al-Hayya yang pro pada perjanjian ini. Manakala 34 undi diperolehi oleh Khalid Mash'al yang tak pro pada perjanjian ini. Tapi Khalid Mash'al walaupun kalah satu undi telah menyatakan sokongan penuh kepada pimpinan Khalil Al-Hayya, iaitu meneruskan proses ni. Sebab tu diatur dengan begitu baik ketertiban dia, diatur selesaikan dulu masalah Hamas supaya tidak berpecah dua. Hamas buat pilihan raya parti, 69 wakil tertinggi dia mengundi. Daripada 69 wakil tertinggi mengundi, 35-34, orang yang dapat 34 telah menyatakan walaupun dia kalah tipis, dia tak protes kepada orang yang menang. Berarti Khalid Mash'al bersama dengan Khalil Al-Hayya dalam proses perjanjian ini. Maka perjanjian ini akan melalui tempoh yang disebut 3 tahun. Tapi saya balik kepada dulu, pinjamankan dulu kepada tempoh yang telah disebut dalam resolusi yang lebih besar, iaitu resolusi United Nations. 2 tahun adalah pembangunan semula Gaza dan setahun proses menuju kepada pembentukan Palestin merdeka. Apakah Israel akan mengkhianatinya? Tak ada dalam perjanjian ini. Terpulanglah kepada suspicious kita semua kerana perjanjian ini telah banyak dibuat, termasuklah perjanjian Oslo 1993 yang dibuat. Perjanjian-perjanjian yang ada sebelum ni tak dibuat dalam PBB. Tuan-tuan kena ingat, perjanjian-perjanjian sebelum ni semua dibuat di luar. Dalam perjanjian Oslo yang ditaja oleh Amerika pada 1993, dia tak berada dalam resolusi PBB. Kalau kita kata punca kuasa datang dulu pada PBB melalui Majlis Keselamatan. Daripada mandat Majlis Keselamatan di mana resolusi ini dibentangkan oleh Amerika, disokong oleh 12 negara yang lain, 2 negara berkecuali. Daripada resolusi 1803 diturunkan. Dia bentuklah yang saya kata 15 perkara tu, dalam resolusi ada 14 perkara. Dipanjangkan lagi jadi 15 negara. 15 perkara. Dan 15 perkara inilah yang akan dilaksanakan 2 minggu daripada sekarang. 2 minggu daripada sekarang. Setelah kedua-dua pihak mengatakan bersetuju, kenapa tunggu 2 minggu? Tak laksanakan besok? Tak. 2 minggu daripada sekarang. Kedua-dua pihak dah bersetuju. Cuma kumpulan perunding akan melihat fasa. Fasa tu tempoh masa yang akan diambil. Israel berada dalam garisan kepungan fasa 1. Apakah dia kata dia akan berundur dalam fasa 2? Dalam fasa 2 pula, Hamas kemudiannya akan mengatakan dia menyokong pasukan fasa 1. Dan fasa 1, Hamas ada bahagian yang dia kena penuhi, menyerahkan senjata dia kepada government of the day. Iaitu kerajaan yang baru dilantik, kerajaan teknorat yang tidak melalui proses pilihan raya. Dan kerajaan teknorat ni pimpinan ahli syiat dan kabinet dia semua orang adalah Palestin. Cuma ada seorang penasihat daripada PBB akan masuk dan memantau perjalanan kabinet ni. Kewangan juga akan diserahkan terus kepada pasukan kabinet ni. Di mana untuk pusingan yang pertama 600 juta dolar USD ataupun 2.4 bilion akan diserahkan terus. Selepas 14 hari, mereka ni akan menerima bantuan untuk membolehkan dia membayar gaji, membina pasukan kerja, menyediakan pejabat dan menyediakan segala tempat. Fasa-fasa yang seterusnya akan dikendalikan dulu oleh NGO. Walaupun tak disebut, NGO kena hantar makanan apa semua dulu, hinggalah akhirnya dalam tempoh 2 tahun Gaza moden dapat dibentuk. Dan Gaza moden ni kalau tuan-tuan lihat, dia tidak lagi menjadi Rivera Blue, ni saya tak ada pembantu ni, saya jam sikit ni. Rivera, saya tak ingat lah gitu pantai Rivera dia tu. Dia akan dibangunkan berdasarkan pada plan tu. Itu saya bagi tahu pada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham. Ilham, tolong tentang orang dalam je. Saya tengah cerita tentang Gaza, dia sibuk tentang siapa? River of the East. Dia tak terkait dengan River of the East. Dia adalah sebuah projek Gaza sahaja. Jadi itu yang saya jelaskan pada tuan-tuan untuk hari ini, sementara kita nak dapat maklumat yang lebih terperinci. Kalau tuan-tuan baca Time of Israel, dia keluarkan detail. Tuan-tuan tengok Al Jazeera, dia dah keluarkan detail. Reuters dia keluarkanlah detail. 15 perkara ni tuan-tuan boleh baca lah. Cuma kalau saya ni, saya baca detail perjanjian secara word to word adalah saya baca di Time of Israel. Nanti tuan-tuan tanya pula boleh percaya ke tidak, masalah prejudis tuan-tuan ni. Saya bagi tahu tuan-tuan, bacalah, ini adalah terjemahan penuh tafsiran perincian perjanjian ni. Kemudian tuan-tuan bacalah Al Jazeera, di mana juga diberi review dan respon pada setiap fasa yang ada. Jadi tuan-tuan kena faham bahawa sekali tuan-tuan kata boleh percaya Time of Israel. Nama dia Time of Israel, yang dia siarkan dia yang release dulu detail perjanjian ni. Yang kedua, tuan-tuan boleh baca di Al Jazeera, di mana detail ni dipecah-pecah mengikut fasa demi fasa, berdasarkan judul demi judul, berdasarkan kepada kedudukan 15 fasa.
Begitu juga Reuters, dia analisis fasa ke fasa. Anadolu pun ada. Semua orang dah cover dah sebab perjanjian ni maklumat dia tidak dikeluarkan secara rahsia, dikeluarkan secara terbuka. Semua orang boleh ambil dan kemudian semua orang boleh menyiarkannya. Cuma saya baca detail perjanjian di Time of Israel. Saya baca review perjanjian di Al Jazeera dan saya baca review perjanjian di Reuters. Itulah saya update tuan-tuan. Besok saya rasa sampai 14 hari ni kerana tempoh ke semua pihak melihat perjanjian ni adalah 14 hari. Tapi sebaik saja dia rilis, Hamas telah mengatakan dia bersetuju. Dan kemudian Israel mengatakan dia bersetuju. Berarti 14 hari ini adalah mereka duduk untuk melihat proses pelaksanaannya. Kerana Israel nak keluar daripada fasa 1 penyerahan pintu sempadan persediaan kerajaan baru untuk balik dengan selamat. 14 orang ni, 6 yang berada di Gaza. 8 masih lagi berada di Mesir. Mereka nak balik dan kemudian mentadbir secara selesa. Kemudian bagaimana proses dia, kemudian nak memajukan semula Gaza. Kemudian penyaluran wang masuk. Kerana penyaluran wang masuk ni, setuju dulu Israel kata kena salur melalui dia. Tidak, sekarang penyaluran wang bagi mana bantuan diserahkan terus pada government of the day, iaitu kerajaan pimpinan Ali Sha'ad. Dan kemudian proses-proses penyerahan dan juga pembangunan semula Gaza mengambil masa yang panjang. Nak buang 70 juta tan timbunan runtuhan juga memerlukan masa yang panjang. Kemudian untuk memastikan pula, sebab tanahnya sempit, nak buang timbunan. Kemudian nak bina rumah sementara, nak bina rumah kekal. Kalau dibina rumah sementara terlampau banyak, kemudian nak dibina rumah kekal, berlaku tempat dipanggil sebagai keteraburan penduduk. Ini semua akan diatur oleh badan ni apabila dia memerintah. Menjadikan kenapa 2 tahun projek pembangunan semula Gaza. Dan 2 tahun projek pembangunan semula Gaza menjadikan Gaza sangat terbuka. Banyak syarikat-syarikat pembangunan baru akan masuk, banyak syarikat-syarikat yang akan mendapat kontrak dan tender bagi membangunkan Gaza. Mereka yang pintar dan mempunyai kemahiran untuk membangunkan bangunan kemas kini secara cepat. Mereka yang akan masuk dan kemudian mengeluarkan dan menolak semua keluar jentolak ni akan diuruskan oleh Badan Pentadbiran Gaza. Berarti Board of Peace tak tentukan kontrak ni dia nak bagi pada Amerika, kontrak nak bagi pada Turki, tidak. Di mana mereka memberi mandat penuh kepada Ali Sha'ad untuk menguruskan pentadbiran ni supaya dia tak menjadi kerajaan boneka. Dan tidak menimbulkan syak wasangka yang mengatakan bahawa Amerika buat projek kedalaman, dia nak kontrol duit, syarikat-syarikat Amerika yang dapat. Semua benda-benda bias yang telah pun diperbincangkan dulu telah diperjelaskan di dalam perjanjian ini. Bahawa kuasa penuh dan semua sumber pentadbiran kewangan akan diserahkan kepada kerajaan NGAG ni. Atau kita panggil kerajaan pentadbiran Gaza ni, yang dipimpin oleh Ali Sha'ad dan 14 anggota kabinet dia. Jadi saya harap 2,000 lebih orang pada petang ni faham tentang apa yang sedang berlaku dan taklah timbul soal nanti tuan-tuan baca pula bahagian yang menjadi pergaduhan apabila ni mana Hamas setuju. Hamas tak pernah setuju. Ingat, kalau besok ada Hamas yang tak bersetuju, dia adalah pandangan. Yang saya kata ni keputusan. Keputusan berarti Hamas yang dilantik secara rasmi oleh organisasi. Iaitu Khalil Al-Hayya. Dia kata setuju. Besok kalau ada pemimpin-pemimpin Hamas yang lain kata dia tak setuju, itu menjadi pandangan dia. Sebab Hamas dah terorganisasi. Dia dah buat dah pilihan raya parti dia. Dengan dimenangi oleh Khalil Al-Hayya, orang yang pro pada perjanjian ni. Manakala kumpulan yang tak pro pada perjanjian ni, pimpinan Khalid Meshaal kalah. Tapi Khalid Meshaal orang lama. Dia senior. Dia abang dan juga guru kepada Khalil Al-Hayya. Khalid Meshaal sebaik saja dua minggu sudah selepas keputusan pilihan raya, dia menyatakan blok dia memberi sokongan penuh kepada Khalil Al-Hayya. Berarti Khalil Al-Hayya menang tipis dalam pilihan raya adalah bukan soal macam Malaysia yang kalah nanti buka parti baru. Tidak. Khalil Al-Hayya dalam mengikut budaya Arab dan budaya Hamas, dia menang pilihan raya dengan majoriti 1 undi. Mengikut budaya Hamas, orang yang kalah ni memberi sokongan penuh supaya Hamas ni tak kekal berpecah. Nanti tuan-tuan tanya lagi, apakah Hamas dibubarkan? Hamas tak dibubarkan. Ada 2 perkara dia. Hamas serahkan pentadbiran kepada pihak sementara. Dan Hamas menyerahkan senjata kepada pihak sementara untuk menggunakan senjata tersebut sebagai bahan senjata pentadbiran. Berarti secara moralnya, proses untuk membolehkan Gaza baru dibangunkan untuk mengelakkan konflik. Kerana Hamas ini adalah badan yang disebut pengganas oleh Amerika dan tidak disenangi oleh Israel. Jadi daripada biar Gaza berada dalam titik tepu yang panjang dan rakyatnya menderita untuk tidak menerima sebarang bentuk bantuan dan Israel melaksanakan pembunuhan berleluasa, langkah yang diambil sekarang cari jalan tengah. Jalan tengah adalah melantik kumpulan pentadbiran baru yang tak terikat dengan mana-mana parti politik. Mereka tak datang daripada Fatah. Kalau datang daripada Fatah, Hamas kata kami menang pilihan raya. Kenapa pula Fatah ambil alih?
Kalau datang daripada Hamas, Israel kata inilah kumpulan yang bermusuh dengan kami. Macam mana kami nak ni? Jadi mudahnya lantiklah pihak yang berkecuali. Dan mereka ni tak ada latar belakang politik, melainkan mereka adalah teknokrat. Orang-orang Palestin yang mempunyai pengalaman, kelulusan. Dan telah pun dipersetujui oleh Hamas. Cerita 15 orang yang dilantik ni, Hamas dah setuju lama dah. Ini cerita 4 bulan, 5 bulan sudah. Tak timbul dah nak dibincangkan sekarang bagi mereka yang ikut isu ni, kecuali ambil saja kata saya, ini telah disetujui oleh Hamas. Sebab di bukti ni telah pun jelas Hamas setuju. Cuma ketika Hamas menyetujui pembentukan ini, berlaku perang Iran. Kes di Gaza terabai. Ini sekarang dimulakan kembali. Jadi kita tunggu respon terus besok daripada negara-negara yang berada dalam ni. Saya rasa kemungkinan kenyataan tak akan dikeluarkan secara berleluasa. Nanti keluar kata lain nanti tak jadi. Saya tengok saluran pengeluaran maklumat ni hanya akan datang satu je daripada Amerika. Dan setakat yang semalam dikeluarkan inilah 15, dan 15 yang Amerika keluar ni Hamas tak bantah, negara-negara pemegang taruh tak bantah. Hamas dirunding di Khairah melalui 3 negara yang akan membantu proses ni. Negara-negara tersebut adalah Qatar, Mesir dan juga Turki yang peringkat awal. Kemudian UAE masuk menyertainya kerana UAE akan menjadi pendana terbesar pembangunan semula Gaza. Itu saya tak ulang lah. Saya tekan, saya harap tuan-tuan dah faham. Sebab tuan-tuan ni kadang-kadang saya kena ulang banyak kali. Sebab dalam fikiran ni nanti duk kata, oh ni berarti akhir lah Hamas. Nanti perjanjian ni kena tipu. Berarti kalau tuan-tuan ada masalah tu, saya tak boleh nak selesaikan. Sebab tiada syak yang boleh kita kemukakan, melainkan kita melihat perjalanan perjanjian ni dan kita bincang perjalanannya berasaskan kepada realiti yang akan berlaku. Kepada syak yang akan berlaku, pandangan peribadi saudara yang akan berlaku, saudara selesaikan sendiri. Okey, kalau saudara rasa tak bersetuju, pun saudara telefonlah Benjamin Netanyahu, tanya dengan Bibi, betul kan kau setuju? Kalau kau rasa Amerika akan menipu, kau tuan telefon dengan dengan Presiden Trump, tanya dengan Trump. Kalau tuan-tuan rasa Hamas ni, tuan-tuan telefonlah orang Hamas ni. Dengan saya bagi fakta saja pada 15 perkara ni supaya kita tak boleh bertolak pada sangkaan. Kerana sangkaan kita ni sangat meluas. Faktanya sangat tersusun. Sangkaan kita akan sangat meluas. Faktanya sangat tersusun. 15 perkara ni telah pun dikeluarkan, disambut dengan meriah oleh dunia Arab dengan mengatakan harap dia dapat dilaksanakan tanpa pengkhianatan. Kemudian semua pihak berterima kasih pada Hamas kerana dengan pantas mengatakan mereka akan memenuhi perjanjian ini. Dan saudara perlu faham, Hamas tidak dibubarkan. Hanya membabitkan 2 perkara, iaitu pertama adalah Hamas bersetuju pentadbiran diserahkan kepada pasukan pentadbiran sementara yang diketuai oleh rakyat Palestin sendiri, iaitu Ali Sha'an. Dan Hamas menyerahkan senjata kepada kumpulan Ali Sha'an. Cuma prosesnya ni Ali Sha'an kena menyediakan. Di mana syarat itu tersebut. Mereka yang akan dilantik sebagai polis Gaza. Sebab Gaza tak ada tentera, polis Gaza. Yang akan menjaga undang-undang Gaza. Pemilihannya hendaklah dijalankan oleh teliti oleh pihak ni. Jadi pihak ni kena jalan teliti, ada pihak pentadbiran kerajaan yang ada sekarang. Yang kedua, keselamatan sempadan Hamas, sempadan Gaza akan ditadbir oleh tentera International Stabilization Force. Cuma International Stabilization Force ni tak diumumkan lagi. 14 hari ni kita akan lihat. Kerana mereka akan berundingkan semula dengan negara-negara yang sebelum ni telah mengatakan bersetuju, sama ada mereka mengekalkan persetujuan. Antaranya adalah Indonesia yang mengatakan setuju, antaranya Bangladesh yang akan mengatakan setuju, Turki yang telah mengatakan setuju. Kita tunggu kemudian. Kerana tak sesuai kita review sekarang, kita nak review kata bahagian 15 perkara ni dahulu. Kadang-kadang tuan-tuan pula ada satu perangai yang orang bagi tahu telah berlaku, tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak mau tahu, tuan-tuan tanya pula akan berlaku. Dan akan berlaku ni datang daripada syak. Turki dibenarkan masuk ke? Turki ni musuh pada Israel. Nanti tentera Azerbaijan, Kyrgyzstan yang ada hubungan dengan Israel ni bolehkah kita percaya? Jadi susah. Jadi susah. Saya pun tak faham Gaza jadi tebing barat ni. Ilham, yang mana merapu-merapu ni tendang lah Ilham. Yang mana dalam pakai fake account. Lepas tu masuk pula Gaza jadi tebing barat. Dia tak tahu apa kepala ekor daripada ayah penin, dia pun penin. Dia pun rasanya tak perlu tahu sebab dia pun nampak macam penin, tendang keluar lah. Daripada dia nak kena makan satu papan Panadol pula lepas ni. Saya bukan nak marah tuan-tuan tendang senang-senang. Saya takut nanti tuan-tuan menghabiskan wang beli Panadol. Kerana tuan-tuan masuk ke dalam bahagian yang sebenarnya tuan-tuan tak boleh faham. Sel-sel neuron tuan-tuan ni hanya boleh faham cerita-cerita jual kapet dan cerita-cerita jual mentimun je. Jadi saya tak mahu tuan-tuan stres. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya tak?
So itulah berita yang baik datang hari ni. Sebab satu, saya hanya pegang pada 4 perkara dulu. Okey, saya pegang pada 4 perkara dulu je. Pertama, kita mesti selesaikan masalah kebuluran. Kita harap perjanjian ini akan membolehkan truk bantuan makanan masuk dengan cepat. Yang kedua, kita nakkan bantuan perubatan kerana ada 172,000 orang yang cedera di Gaza. Mereka memerlukan rawatan fisio. Dan mana daripada perjanjian ini juga, daripada 172,000 ni, 17,000 dibenarkan keluar. Okey, satu. Yang ketiga lah bermulanya pembinaan perumahan sementara kerana orang Gaza ni tinggal di kemah-kemah yang tidak kondisif. Kita bimbang musim panas yang akan membawa kepada pembiakan tikus yang memberikan penyakit yang berasaskan pada pencemaran kuman tikus, loji najis yang boleh membawa wabak E. coli, dan lalat yang boleh membawa wabak-wabak lain dapat diselamatkan pada musim panas ni. Kalau musim sejuk, kita tak nak orang Palestin mati dalam keadaan kedinginan dan kadar kematian bayi akibat hipotermia akan menjadi tinggi. Yang keempat adalah sekolah dibuka semula kerana sekolah ni orang Gaza dah tak bersekolah 32 bulan. Tumpuk yang tu dulu. Tak tanya Syria, tuan-tuan. Saya cerita yang paling penting Gaza. Tuan-tuan nak tanya paling tak penting dalam keadaan sekarang ni Syria. Paling tak penting dah jadi Syria. Pasal paling penting ni adalah Gaza yang tuan-tuan nak faham. 32 bulan berperang. Kita dah melakukan banyak usaha. Tuan-tuan, kerajaan kita seluruh dunia telah berusaha. Ambil dulu bahagian yang tuan-tuan nak kena hadam ni. Lepas tu tuan-tuan nak sibuk tanya saya tentang Morocco, tuan-tuan nak tanya tentang Syria. Ini bahagian yang baru berlaku yang kemudian mungkin tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan tanya dulu. Saya tuan-tuan boleh faham. Dan kita bincang soal Gaza ni menjadikan salah satu kenapa saya datang ke TikTok ni adalah kerana Gaza. Sebelum ni saya adalah orang Facebook. Bila duduk Facebook, ramai orang melaporkan yang nak mencari maklumat mengenai Gaza datang di TikTok macam mana. Di sinilah banyak orang nak cari. Saya buka akaun TikTok saya pada bulan Jun adalah bercerita dengan tuan-tuan tentang Gaza. Untuk membolehkan TikTok tak ban saya kena berunding dengan TikTok. Salah satu rundingan dengan TikTok yang paling mudah untuk bercakap tentang Palestin, saya jual buku-buku tajuk Palestin. Saya jual buku-buku yang boleh menjadikan saya menyebut perkataan Hamas, boleh menyebut Palestin, boleh menyebut perkataan Zionis. Saya boleh sebut apa saja berdasarkan buku tersebut adalah kandungan dia. Nak menjadikan saya tak kena ban, saya meniaga buku ni. Menjadi rakan perniagaan. Di mana TikTok memelihara saya kerana dia mendapat komisen daripada perniagaan buku saya. Jadi TikTok tak boleh menindas saya untuk bercakap dalam ruang kebebasan bercakap kerana saya bercakap berdasarkan rundingan yang sah berjalan dengan TikTok. Iaitu menjual buku dan saluran-saluran ini membincangkan hal edukasi. Maka saya mulakan perniagaan buku di TikTok. Dan saya meninggalkan tumpuan kepada Facebook kerana di sini trafiknya lebih dikatakan baik dan trafiknya lebih dikatakan terkini. Jadi 30 lebih bulan dah kita bercakap mengenai Gaza. Okey, terima kasih. Ada soalan lain tuan-tuan nak tanya tak? Kalau tuan-tuan rasa nak digest dulu, tak begitu wajar tuan-tuan bertanya. Ketika tuan-tuan nak ambil faham, saya kata okey, kita biarkan besok lah. Besok saya berada di Jakarta. Jadi saya akan live daripada Jakarta aja, saya update daripada Jakarta aja. Besok saya lebih ramai orang masuk bantu saya bekerja di pejabat. So hari ni kawan-kawan saya 1 bulan daripada 1 hingga 31 Julai kita tak bercuti kerana kita satu adalah kerana saya berada di Lubnan sampai 5 hari bulan. Rakan-rakan membantu live saya pada Lubnan. Kemudian saya balik, saya terus bekerja je 6 sampai lah 31. Jadi hari ni saya kena cutikan pasukan saya. Walaupun hari penting kerana mereka tak bercuti selama 31 hari. Tak letih, cuma saya tak ada banyak. Kalau tidak kan, kalau saya tak senang saya boleh ambil. Sebab saya ada banyak dokumen ni. Macam saya kata kalau saya nak ambil dokumen ni, ni. Dapat. Ni Perdana Menteri, ini adalah Ketua Kerajaan Sementara Gaza. Ali Abdul Syahad ni. Ali Abdul Hamid Syahad, tapi dikenali dengan Ali Syahad je lah. Ni. Kemudian, tuan-tuan akan dapat ni kabinet dia. Ni kabinet Gaza yang nama Nikolai Miadanov ni wakil daripada PBB. Dia akan menjadi pemudah acara. Lepas tu Ali Syahad, Ketua Pentadbiran, Omar Kameni, Menteri Komunikasi, Al-Kalin jaga pertanian. Ni kabinet dia. Okey dah, dapat betul. Ni fasa. Berarti Israel nak laksanakan fasa dalam 2 tahun. Sekarang ni Israel berada dalam kepungan garisan kuning. Dia masuk balik ke garisan biru. Sekarang dia kena keluar, pergi balik ke garisan kuning. Dalam tempoh ni berapa lama dia akan ambil. Sebab syarat tu menjadikan 14 hari ni mereka kena bincang. Kemudian dia keluar garisan merah. Dan bila dia kena keluar penuh ke garisan biru. Dan garisan biru yang besar tu akan kemudiannya dikawal oleh International Stabilization Force dari negara-negara yang dipersetujui oleh kedua pihak.
dan dipersetujui oleh Board of Peace. Settle. Kemudian ni fasa pembangunan Palestin. Okey, 14 poin yang ni bukan fasa pembangunan Palestin, ni Iran. Saya nak kena cari. Dia ada satu kad lagi fasa pembangunan Palestin. Kita banyak kad Iran. Jangan kalau ada fasa pembangunan tu. Tak ada pada saya. Mungkin duduk penuh sebab ni benda-benda ni yang disediakan atas meja yang terkini. Saya ada ratusan kad ni yang akan merujuk pada tuan-tuan. Tapi saya tak ada hari ni sebab kad ni mana dia orang letak tempat dia. Saya pun nak pergi cari pun saya tak tahu kat mana. Selalunya pembantu saya akan cari. Arif akan cari. Okey Ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya tak? Jangan tanya tentang Syria kecuali kalau saya cerita. Jangan tanya tentang Gibraltar kecuali saya bercerita. Amin. Semoga Gaza merdeka. Amin. Saya buat live hari petang ni. Patutnya saya cuti hari ni. Saya nak update dulu je bab Palestin. Mustahil lah kita bercuti mendahului kepentingan menjelaskan kepada tuan-tuan mengenai Palestin. Jadi tumpuan saya adalah tuan-tuan faham dulu tentang hal Palestin. Itu menjadikan hari ini daripada deklarasi cuti kepada deklarasi bekerja. Supaya tuan-tuan dapat update yang barunya. Dan saya rasa ramai yang tak perasan kot kata. Saya nak minta komen ikhlas daripada tuan-tuan. Ramai yang baru tahu kata hal ni daripada live petang ni. Kata tuan-tuan kata ya saya boleh faham lah. Kata okey, ramai yang tak tahu. Jadi saya tak perlu pergi in detail terlampau banyak kecuali saya digest tuan-tuan punya understanding je. Okey, ramai yang baru tahu hari ni. Terima kasih kerana media kita cover pilihan raya banyak. Jadi tak ramai yang tahu dan jadikan tajuk muka depan mereka adalah mengenai Gaza. Terima kasih. Yang mana baru tahu, terima kasih. Lepas tu tuan-tuan terus search dan baca je. Sekejap saya tengok. Ya, ma'am. Isteri saya kalau petang dia panjang pula solat dia, doa sampai wirid apa. Dekat phone saya tu ada link semua. Baru tahu, terima kasih. Alhamdulillah. Ma'am teman saya. Adakah klausa ni diketahui PBB? Ni saya jelaskan balik. Ni lambut masalah gini Okey, dah cukup. Ni yang baru masuk ni. Adakah klausa ni diketahui PBB? Ini adalah perjanjian berdasarkan resolusi PBB 1803. Perjanjian ni berdasarkan resolusi PBB 2803. Minta maaf, 2803. Maksudnya di resolusi PBB dulu, di mana dibentangkan oleh Amerika. Kemudian dalam resolusi ini dipersetujui 14 perkara, termasuk selepas 2 tahun dah Gaza ni aman, proses Gaza merdeka akan dilaksanakan +1 dia panggil. Kemudian sebab tu dalam draft pembangunan Gaza 3 tahun ni disebut 2+1. 2 tahun bangunkan dulu Gaza, setahun proses membawa kepada Palestin merdeka. Jadi resolusi PBB lah. Daripada resolusi PBB ni ditubuhkan Board of Peace. Daripada Board of Peace ni dibentuk perjanjian ni walaupun dibentuk oleh Board of Peace tapi merujuk kepada resolusi. Dia tak boleh keluar daripada jalur resolusi tu. Ni persetujuan Hamas tentang disarm. Tuan-tuan boleh dapat daripada Al Jazeera. Ini Al Jazeera mengesahkan melalui Ghazi Hamad yang mengesahkan mereka akan disarm, menyerahkan senjata kepada pihak pentadbiran Government of the Day. Apa tu kenyataan Hamas? Hamas mengesahkan, pihak rasmi Hamas mengesahkan Gaza Teknorat akan memantau keseluruhan proses pembangunan semula Gaza. Dan juga proses penyimpanan senjata yang diserahkan oleh Hamas sebelum diambil alih semula oleh pasukan pentadbir Gaza yang akan ditubuhkan. Ini breaking news yang dikeluarkan oleh Al Jazeera semalam. Lepas saja umumnya Al Jazeera Hamas confirm deal reach with Israel. Kemudian itu je lah yang saya kongsikan dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh tengok sumber berita dia nanti. Okey, ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya tak?
Ada kemungkinan Israel patuh. Kan saya dah keluarkan tadi. Statement ni Israel dah bersetuju. Tuan-tuan masuk lambat ke dah awal? Kan saya sebut tadi, perjanjian ini telah semalam disahkan oleh kedua-dua pihak. Israel bersetuju, Hamas pun bersetuju. Okey, siapa yang draft perjanjian ni? Draft perjanjian ni adalah Amerika dan 4 negara yang memegang taruh. Dulu 3 sekarang jadi 4. Qatar, Turki dan Mesir memegang taruh untuk menjaga kepentingan rakyat Gaza. Dalam kes ni mewakili Hamas. Kini masuk UAE sebab dia pemegang taruh kerana dia big investor pertama yang akan masuk untuk melabur pembangunan Gaza. Jadi kalau tuan-tuan tanya adakah dalam perjanjian ni, dia dah setuju lah. Kemudian hari kalau dia langgar, rumit untuk kita baca. Sebab kita baca macam ni, kata Imam Syafi'i. Dengar, saya ambil majlis ilmu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, jangan tanya soalan yang berasaskan kalau ataupun akan. Yang berlaku sekarang pun belum aku dapat selesaikan. Berarti Imam Syafi'i nak keluarkan fatwa. Kes yang dah berlaku ni, kahwin, cerai lah, lepas tu kes tentang pembagian ni dah banyak. Orang ni pun datang. Kalaulah saya kahwin besok, Imam Syafi'i kata kahwin dulu. Sebab yang sekarang ni kita selesai. Jadi kita ambil mazhab Syafi'i. Itu ada apa? Pelajarilah sesuatu daripada masa sekarang. Segala syak wasangka yang akan datang ni kalau aku jawab, orang yang sedang mengalami masalah nak memahami hal sekarang ni tak akan selesai masalah sekarang dia. Maka kalau tuan-tuan belayar dalam satu lantai ilmu yang paling asas yang digagaskan oleh Imam Syafi'i, dahulukan perkara yang tertib keperluan kita memahaminya itu adalah sekarang, yang dahulukan. Manakala tertib-tertib yang berdasarkan syak wasangka ni, kata Imam Syafi'i, tak larat nak jawab. Jadi teruk dia nak berkeluarkan hukum atas syak. Kalau berlaku nanti, Imam Syafi'i kata, jadi haram lah. Kalau berlaku nanti, dia jadi habis duk cakap tentang kalau. Maka nak kawal majlis ilmu tu diperbincangkan yang berlaku. Supaya manfaatnya tu menyelesaikan masalah ketika dia berlaku. Ni saya bagi tahu, walaupun geopolitik, walaupun ni majlis Malaysia, majlis biasa, tuan-tuan ambil je kata Imam Syafi'i. Sebab kita ni orang mazhab Syafi'i, bukan saja ambil hukum dia, tapi ambil pengkaedahan ilmu Imam Syafi'i. Jadi boleh berfikir yang ke depan. Boleh, tapi ketika sekarang ni yang berlaku kemelut, sekarang nak fahamkan dulu kedudukan perjanjian ni, sejarah perjanjian ni. Soal kita tak mau percaya ni jadi susah lah, sebab Israel pun kata kepada Amerika, boleh ke percaya Hamas ni? Jadi kalau semua main boleh tak selesai ni, penangguhan yang percaya panjang ni adalah kerana Syak dia dulu tak setuju sebab Amerika nak manage duit ni. Jadi Hamas tak mau, negara Arab tak mau. Kemudian Board of Peace kata dia nak lantik lembaga dia pula, nak letak dekat situ Jared Kushner. Negara Arab kata tak setuju, Hamas kata tak setuju. Maka capailah perjanjian ni bukan saja nak dapatkan Israel berundut, nak mengurangkan kuasa Trump dalam mengawal Board of Peace. Sebab Board of Peace ni dulu orang marah kerana dia kelihatan seperti Board of Trump. Sekarang dengan tuan-tuan pergi baca 15 perjanjian tu, tuan-tuan nampak kuasanya akan pergi kepada Perdana Menteri sementara, dia tak panggil sementara, dia panggil Ketua Pentadbir Gaza, Ali Sha'ad buat keputusan. Sebab semalam dah sebut Ali Sha'ad buat keputusan. Dia yang akan memutuskan semua perkara. Nanti tuan-tuan tanya pula, Ali Sha'ad ni siapa? Dia adalah bekas pentadbir, pernah menjadi timbalan menteri. Kemudian dia keluar dan dia ada banyak pengalaman. Dia diterima. Ali Sha'ad, S-H-A-A-T-H. Ni Ali Sha'ad, saya dah tunjuk wajah dia tadi, saya nak tunduk ambil lah pula. Jadi tapi nak kena berlemah lembut lah dengan tuan-tuan. Kalau berkeras dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan tak faham, sia-sia lah pula majlis saya ni. Tujuan nak bagi tuan-tuan faham. Satu, nak capai pengunduran tentera Israel ni melalui pasal perjanjian yang telah dipersetujui oleh fasal 1. Tapi fasal 2 tak dapat dilaksanakan. Sekarang dia buat pukal fasal 2 sampailah kepada proses ni, Ali Sha'ad. Okey, Ali Abdul Hamid Sha'ad. Kita panggil Ali Sha'ad. Okey, Ali nama depan, Sha'ad nama klan dia. Lepas ni kabinet dia. Okey, dah pun diputuskan, Hamas bersetuju, semua pihak setuju. Okey. Ada apa tak tuan-tuan nak tanya lagi? Hujan di banyak tempat, banjir pun saya tengok banyak semua tempat yang banjir. Jadi senang kan bila tuan-tuan dapat satu perkataan, bagaimana kita nak masuk dalam majlis ilmu berasaskan kepada peringatan Imam Syafi'i. Tuan-tuan pun boleh baiki minda tuan-tuan.
Di mana kalau kita nak bertanyakan satu tentang syak wasangka, kita akan kehilangan tentang fakta. Macam tu juga tuan-tuan, kadang-kadang kita gagal dalam banyak benda kan. Tuan-tuan masuk dalam majlis yang paling kecil lah. Kawan tuan-tuan datang bercerita dekat tuan-tuan, dia ni bakal terima menantu. Saya ambil mudah. Daripada majlis ilmu yang besar, yang mana pola pemikiran Imam Syafi'i ni boleh mempengaruhi kita untuk majlis kecil yang kita hidup dalam dunia harian. Hidup dalam dunia harian berpeganglah pada kata Imam Syafi'i. Kawan kita ni datang beritahu dia nak dapat menantu. Kita dengar dulu. Dia kata anak dia nak dikahwinkan, cuma dia tak cukup kenduri. Duit untuk kenduri. Dia tak cukup untuk duit untuk kenduri ni. Kata dia, aku buat hal yang wajibnya. Dan aku buat di masjid kecil-kecil je, aku tak jemput kau orang. Tuan-tuan akan tanya, siapa menantu kau pilih? Tak boleh tanya. Sebab tujuan kawan kita ni bagi tahu, had pertanyaan ni adalah untuk tidak mengecilkan hati kita. Yang dia tak jemput dengan kenduri kahwin. Yang kedua, dia datang untuk memberi had syak wasangka. Janganlah syak dia mengahwinkan anak dia ni ada mudarat apa semua. Kononnya anak dia hamil ke apalah. Janganlah bercerita anak ini adalah perkahwinan koboi. Jadi dia datang ni faham had kita sebagai orang yang berurusan dengan dia. Jadi tujuan kawan kita ni, supaya kata Imam Syafi'i, dia nak cerita sekarang ni nak elak fitnah ke atas diri dia. Dia cerita sekarang ni nak elak mengatakan dia tak menjemput kawan-kawan baik dia hadir majlis kenduri dengan dia bagi tahu pada tuan-tuan, faktanya dia nak kahwin ikut hukum je. Dan dia tak cukup duit untuk kahwinkan anak dia. Dan dia kata kalau tangguh lagi tak boleh sebab mereka ni dah berkawan rapat dan berpanjangan untuk elakkan maksiat kerana nak nangguh majlis yang hukum dia adalah bukan wajib. Dia membiarkan dosa yang menjadi tanggungjawab dia untuk menghalang dosa itu berlaku. Dosa dating, dosa berdoa-doaan, dosa bertemu tanpa mahram. Dia nak elak benda tu. Jadi dengan faham bahawa dia sedang melaksanakan satu perkara yang menutup dosa syarak yang lebih besar. Dan membuang beberapa adat yang tak berada dalam hukum. Kahwin, majlis, apa semua buat jemput ni tak berada dalam hukum. Maka tuan-tuan dapatlah baiki fikiran tuan-tuan. Tak tanya benda yang berdasarkan syak wasangka. Sebab tuan-tuan tahu datangnya kawan saudara menceritakan hal ni adalah untuk mengelakkan fitnah belakang hari ataupun merenggangkan hubungan atau menutup mulut fitnah daripada orang sekitar yang dia tak boleh tutup dengan majlis kahwin. Jadi itulah yang saya kata, kita mengaji Imam Syafi'i ini bukan mengaji hukum ni saja. Kita mengaji akhlak, kita mengaji teknik. Dia berfikir. Kolas tu dia panggil. Kolas pemikiran Imam Ghazali tu. Nak memuliakan sesuatu keadaan. Yang pertama, orang tu harus ada fikiran yang melihat kemuliaan. Kalau tahu hukum saja, kemudian cara melihat tu, point of view saya kata tu, rehlah point of view. Kenapa kita menekankan rehlah ni? Dalam rehlah Imam Syafi'i ini, banyak dia membetulkan sudut pandangan dia. Sayang, saya pun dah habis dah buku tu. Nanti dah katanya bulan 10 baru masuk balik. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya? Point of view tu. Sudut pandangan kita tu. Salah satu daripada masalah kita ni semua. Kita banyak tahu hukum. Tapi kita pakai hukum kita tu memburukkan satu keadaan atas syak wasangka. Kita gunakan hukum dan juga ni atas niat kita. Kerana kita dah ada syak. Kita syakkan perjanjian ni tak boleh jalan. Kita pakailah hukum. Sesungguhnya Bani Israel itu adalah mereka yang menipu dan menimbulkan kerosakan di seluruh dunia. Tak payah baca lah tuan-tuan. Tak payah ambil tahu apa pun tentang dunia. Hukum tu tentang tu dipakai pada ayat tersebut. Dalam keadaan tersebut. Dia tak ada, dia terus datang. Sebab dia nak pergi kepada bagaimana dia nak hukum satu perbincangan berdasarkan yang dia dah tahu. Jadi rumit lah. Sebab tu kadang-kadang kan tuan-tuan tengok komen, tuan-tuan tengok kontennya lain. Komennya lain. Sebab orang tu dia bukan nak komen tentang konten. Dia nak bagi tahu apa yang dia nak cakap. Maka konten tu habis jadi rosak. Dia masuk, orang tu masuk komen, orang ni masuk komen. Last sekali niat sebenar konten tu menjelaskan satu keadaan. Tak sama dengan kedudukan tuan-tuan baca ruangan komen. Di mana ruangan komen ni orang berkelahi atas syak. Dia bermula seorang syak, dia ni syak, dia ni lawan syak, dia ni lawan syak, dia ni. Rosak satu video tu. Sebab tu dalam video-video saya, admin yang tak kawal komen, saya kata buang je video tu, tak usah pakai. Kalau tak pakai je, aku report TikTok, kata kau ambil video aku secara haram. Dia tutup akaun kau. Kalau kau nak, kau kawal komen. Sebab tujuan dia adalah, bukan konten tu banyak like, bukan konten tu banyak engagement. Matlamat konten tu tercapai. Dia nak engagement, traffic dia tinggi, like dia tinggi. Rumit lah tuan-tuan. Kalau nak memajukan bangsa, tuan-tuan buka akaun moden sosial, lepas tu tuan-tuan diikat oleh nak dapatkan like banyak, video nak viral, video nak banyak orang tonton. Biar banyak orang tonton mana? Engagement. Tapi engagement tu telah menimbulkan kerosakan pada ilmu. Kerosakan kepada makna dan membawa fitnah. Dalam cerita benarnya tu ada dekat konten, cerita pernah fitnah tu berada dalam komen. Last sekali orang pun lupakan kontennya, orang duk bawa. Orang marah.
Orang tak percaya tentang Palestin ni. Israel ni dalam Quran dah disebut tak boleh dipercayai. Habis cerita. Sebab banyak orang boleh menggunakan Al-Quran dan hadis secara wewenang untuk mematikan hujah. Dia guna. Dia tunggang, lepas tu dia matikan hujah. Sedangkan ayat yang dipilih tu berada dalam matlamat yang berbeza. Cerita ni pun matlamat yang berbeza. Kerana tak ramai orang tentang ahli tentang Quran. Bahawa Quran sesuatu keadaan yang tuan-tuan nak tafsir, kena tahu kedudukan ayat yang diturun. Tujuan ayat tu diturun dan suasana ayat tu diturun. Tak, dia pergi letak je. Lepas tu dibaca dengan makna semasa. Dia baca dalam konteks semasa. Jadi rumit. Dia kalau cakap betul mesti jadi betul. Dunia tak macam ni tuan-tuan. Kalau cakap betul mesti jadi betul. Tak begini jadi dunia ni. Tak begitu dijanjikan oleh dunia. Sebab tu salah satu dosa besar ni dosa fitnah. Dosa cakwa sangka. Dosa menyebarkan berita-berita menimbulkan kebencian. Sebab sifat manusia bukan seperti yang tuan-tuan kata, cakap betul mesti jadi betul. Tak. Tak semudah tu. Kau baru kemarin hidup dengan menyimpan kepercayaan cakap betul mesti jadi betul. Tak. Salah satu benda besar yang menjadikan ujian perjalanan hidup ni, yang kemudian menentukan syurga neraka kita ni, adalah kerana kita bercakap benda yang tak betul ke atas benda betul, dan kita membetulkan benda yang tak betul. Itu yang dia kata seburuk-buruk ulama' yang Imam Ghazali kata adalah sur dalam pesanan untuk pemerintah. Mereka yang mengeluarkan hukum untuk kepentingan pihak yang lain. Quran yang dia guna dah betul, hadis yang dia guna dah betul, rujukan yang dia guna betul, tapi dengan niat sur, berniat jahat. Ada di ulama' sur. Ini bukan berlaku sekarang. Imam Syafi'i zaman dia diperangi oleh ulama' sur. Yang berarti tak ada cakap betul mesti jadi betul. Itu cabaran besar daripada kita. Orang berilmu akan ke neraka kerana ilmunya. Ada. Orang yang berilmu masuk ke syurga kerana ilmunya. Ada. Ada apa soalan lagi yang tuan-tuan nak tanya? Sebab tu saya kata semua tu ada di mana-mana. Taklah bererti kita biarkan dia begitu saja. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan. Saya kata bila saya cerita ni memanglah rumit kalau tuan-tuan nak ambil jalan mudah. Bolehkah percaya perjanjian ni? Saya tak boleh bagi jawapan bolehkah percaya perjanjian ni. Kerana sekarang ni kita nak faham perjanjian ni jalan bagaimana. Yang saya berpegang adalah matlamat perjanjian ni fasa pertama, ya Allah. Dengan ada perjanjian ni, capailah 4 perkara pertama dulu. Iaitu bantuan kerana masuk, rakyat Palestin tidak kebuluran. Perubatan masuk, 172,000 orang cedera dan mereka sepatutnya mendapat rawatan untuk tidak dielakkan cacat kekal atau pembenanggung ini dapat diubat. Yang ketiga, rumah orang Palestin ni. Yang mana masuk musim panas di mana wabak akan berkembang, E. coli adalah najis yang tak diuruskan dengan baik. Kuman daripada E. coli kalau masuk di dalam minuman akan menyebabkan berlaku ceret-beret membawa kematian. Kemudian wabak ini dibawa oleh tikus. Kerana tikus banyak, kerana sampah tak terurus, maka dia boleh bawa wabak. Maka kesihatan ni kena dikuat-kuasakan. Yang keempat adalah pendidikan. Orang Palestin ni tak pergi sekolah 32 bulan. Maka mintalah mereka ni segera kembali ke sekolah. 4 perkara ni dulu. Jadi saya bincangkan setakat tu. Kemudian bila sampai fasa seterusnya, ya Allah, oleh kerana kerajaan ni telah dibentuk dan kerajaan ni ada sedikit kegoncangan kerana aliran kepercayaan yang sangat perlahan, maka apa? Kita ambil fakta dia. Dah tahu fakta dia, kita mohon dipermudahkan benda ni. Jadi semua benda dalam doa kita, dalam kita melihat masa depan Palestin, dilihat dengan mata yang jelas kepada faktanya. Faham? Tuan-tuan nak jadi orang baik ni bukan saja berniat baik, tapi mestilah mengetahui kedudukan itu yang betul. Barulah niat tu jadi baik yang betul. Niat saya baik tu Haji, tapi perjanjian ni tak boleh percaya. Macam mana kata niat yang baik tapi perjanjian tak boleh percaya? Maka nak membolehkan niat tu baik, orang tu mesti dijelaskan dengan keadaan yang ada. Mesti diletakkan dengan fakta yang ada. Maka dia boleh menjadikan niat dia tu berada dengan pengetahuan. Niat dia tu berada dengan tahu. Dia panggil niat orang-orang yang tahu. Bukan niat orang-orang yang bersangka. Niat orang-orang yang jahil. Niat orang-orang yang tidak tahu kedudukan perkara yang dia niatkan. Nak puasa tu besok kena tahu. Bulan Ramadan. Bulan lain jangan niat. Niat puasa sunat. Jadi payahlah. Semua orang kata nanti niat dia baik.
Niat yang baik ni tak lengkap kalau kamu tidak mengetahui kedudukan kebenaran yang kamu nak kata niat kamu baik. Macam mana niat kamu baik kalau datang dalam bersangka-sangka? Kenapa macam mana kamu nak kata niat kamu baik sedang kamu bercakap perkara yang kamu tidak tahu? Okey, ada apa tuan-tuan nak tanya? Saya doakan negeri-negeri hari ini yang ditimpa hujan lebat bebas daripada banjir. Itu saya doakan. Tuan-tuan semua doakan. Ya Allah, bagi semua saudara-saudara kami yang sedang mengalami taburan hujan yang lebat. Sama ada mereka berada di kampung-kampung, di bandar-bandar. Jauhilah bencana banjir. Itu berat, banyak hujan. Sebagian kami dah hidup dalam banyak kesusahan. Ringankanlah kami daripada beban banjir yang besar. Ancaman nyawa. Dan juga ancaman ekonomi. Kerana sebagian daripada kami tak ada lagi lah tempat berlindung. Melainkan memohon padamu ya Allah. Supaya sebagian besar daripada ujian yang kau ada ni cukuplah. Dan menjadikan kami orang-orang yang menerima petunjuk daripada ujianmu. Dan janganlah kami diberatkan lagi lah dengan ujian ini seolah-olah kami dihukum. Kami belajar daripada petunjuk ujian kamu. Atas segala benda yang perlu kami lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Bajet pembangunan Gaza saya dah bentangkan. Dalam bajet pembangunan Gaza ni satu dia dah dapat dah waktu pasukan perunding ni ditubuhkan dan mereka memutuskan 260 bilion bajet Gaza ni. Dia akan dapat bajet tetap daripada negara Arab dan sebahagian bajet akan datang daripada PBB, tapi Trump tak nak PBB. PBB ni akan datang daripada negara-negara yang akan menaja. Perancis, Sweden, Norway ni antara negara awal. Spain, semua negara dah mengatakan mereka akan menaja. Bukan taja, dia panggil melabur. Jadi Barcelona Conference for Gaza ekonomi ni telah dianjurkan lama, dibuat di UK. Syarikat-syarikat swasta telah mendengar penjelasan bagaimana peluang mereka untuk masuk melabur di Gaza. Sebab Gaza ni akan dibangunkan sebagai wilayah pelancongan. Kerana satu, dia ada selat Mediterranean, ada laut Mediterranean. Fast money yang dia boleh buat adalah dengan membangunkan pantai dia Mediterranean dia yang cantik. Berarti negara-negara Arab, orang Islam boleh datang ke Gaza. Sebab orang Islam ni nak pergi ke tebing barat kerana adanya bandar suci Masjid Al-Aqsa. Tetapi pelancongan yang bernilai tinggi bagi negara-negara Arab tanpa pantai yang indah. Ya, dia akan datang bercuti sambil mereka dapat melihat Gaza. Mereka akan masuk ke Gaza kerana Gaza adalah pantainya lautan Mediterranean. Orang Arab mandi semua di Laut Merah. Pantai dia tak secantik Mediterranean. Satu. Yang kedua, pelaburan pembangunan Gaza ni adalah menyediakan peluang pekerjaan pada rakyat Gaza. Bagi mereka yang nak menjadikan Gaza bandar kewangan, bandar teknologi, mereka boleh pergi. Sebab satu, orang Gaza ni berpendidikan tinggi. Mereka yang berada di luar yang akan dibenarkan pulang di bawah perundangan baru. Mereka adalah orang berkemahiran. Ini yang dijadikan untuk tuan-tuan faham supaya Gaza ni kalau balik asal balik asil. Israel berundur. Lepas tu tak ada pelan pembangunan masa depan. Rakyat Gaza hidup tanpa ilmu. Rakyat Gaza hidup tanpa pekerjaan. Dia juga negara yang mudah ada krisis. Dan dia akan menganggap bahawa tiada masa depan. Maka Gaza ni telah diadakan Gaza Investment Conference UK yang anjurkan. West Bank akan ke belakang dulu. Sebab tu kita katakan selesaikan Gaza. Lepas tu West Bank, sebab perjanjian ni bukan Gaza dan West Bank. Dia nak selesaikan Gaza sebab yang perang tu Gaza. Bila nak berhentikan perang Gaza, dia modelkan terus. Bahawa Gaza ni hanya akan boleh maju kalau rakyat dia diberi fokus dengan pekerjaan dan pembangunan ekonomi untuk menjadikan Palestin bersedia untuk menjadi negara merdeka. Bila habis saja pembentukan Gaza, baru kita boleh tengok ke West Bank. Saya tak boleh jawab West Bank kerana perjanjian 15 perkara yang akan dilaksanakan ni adalah yang bersangkut dengan resolusi 1803 hanya kepada Gaza. Gaza tak ada hasil bumi. Dia wilayah yang kecil ya tuan-tuan. Gaza ni kan tuan-tuan saya jelaskan. Dia besar sahabat berenam je. Dia tak ada hasil bumi. Tapi dia negara yang berpotensi tinggi untuk industri pantai. Sebab orang Arab ni spending power dia tinggi. Dan orang Islam dah lama teringin nak pergi Gaza. Dan Gaza ni menghadap lautan Mediterranean. Maka salah satu benda yang paling mudah untuk diisi bagi Gaza fast. Ini adalah Gaza yang dipanggil sebagai Gaza yang berorientasikan pada ekonomi pantai. Yang kedua, Gaza ni oleh kerana dia berada dalam hub. Tapi saya tak fikir ada pelabuhan. Sebab dalam tu saya tak nampak Gaza akan jadi pelabuhan. Tapi dia adalah hub ekonomi petapa pantai. Jadi cukuplah untuk 2.3 juta rakyat dia. Kalau dia menerima pelancongan, lebih kurang dalam 10 juta pelancong daripada negara Arab kaya. Sebab dia berjiran dengan Iraq. Yang memang ada duit. Orang Saudi yang memang ada duit. Orang Kuwait, Qatar, Bahrain yang memang kaya-kaya ada duit. Yang kaya-kaya, betul kaya, dia pergilah bercuti di Greece.
yang daripada middle class yang bergaya, dia boleh datang ke Gaza. Dia boleh datang ke Gaza. Jadi tak susah untuk Gaza memulakan ekonomi pantai dia. Berasaskan pelancongan yang mana akan diatur oleh kerajaan baru dia. Kemudian pelabur-pelabur yang dah ada dalam sektor perhotelan, pelabur-pelabur yang nak masuk dalam sektor industri, dia akan masuk. Kemudian itu bergantung. Sebab kita tak boleh pergi detail tu lagi. Sebab saya akan cerita detail tu, kita nak cerita 15 perkara asas dulu. Asas dulu. Tapi dari segi Gaza, kalau tuan-tuan pergi cari balik Gaza Economic Conference UK, update review. Tuan-tuan boleh tengok, AI akan hantar review kat tuan-tuan. Tuan-tuan nampak review tu, tuan-tuan tengok The Guardian, Al Jazeera, tuan-tuan kliknya dekat situ. Sebab AI ni dia tak hantar benda yang tak ada sumber. Dia compress dekat tuan-tuan, bawah tu dia pup naik logo-logo sumber kan. Anadolu ke apa ke, tuan-tuan klik je. Tuan-tuan baca dia penuh dia. Tuan-tuan baca penuh dia. Jadi tuan-tuan akan dapat balik satu berita yang telah berlaku, saya tak ingat bulan dia lah, tapi dianjurkan United Kingdom. Gaza Economic Conference tu. Tuan-tuan cari dia. Nanti tuan-tuan boleh baca detail dia. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya? Ada apa lagi sayang? Morocco tak payah tanya. Tuan-tuan pergi je ke FB, tuan-tuan pergi saja ke Ahmad Faizal. Pasal tuan-tuan dah salah faham tu. Banyak kawan kata Morocco tu adalah tanah Sepanyol. Tuan-tuan pergi je dekat Ahmad Faizal. Tuan-tuan klik. FB dia pun ada, TikTok dia pun ada. Ahmad Faizal dah buat penjelasan video pendek untuk tuan-tuan faham.